Jika saya terpilih menjadi kepala desa, saya akan Kita dah sesat dah ni. Sesat? Yeay! Dah sesat. Kita dah sesat. Raju, sesat tu apa? Ayo. Sesat tu dah boleh balik rumah lah. Kamu lihat muka saya ni? Ada muka saya ni kisah? Masa di sekolah, nak berak sentiasa. Ibu jangan bimbang, bekalkan sepender. Bekalkan sepender. Bekalkan sepender. Diam. Ini semua dari tadi Bapak jelaskan. Dah mau menghargai guru. Coba kamu sini maju jadi guru. Gantikan Bapak. Dari tadi ribut. Bisakah kamu jadi guru? Coba. Okey, Nana. Simpan bukunya. Rene, kita pulang. Mana boleh macam tu? Itu pecah mana namanya? Kau nak pecah mana ke? Nak pecah mana? Yelah, kita tulis. Aku bunuh kau dan kau bunuh aku. Pasal kau bunuh dia? Kotak kau dia bunuh sendiri. Kita belajar matematik. Kau ada RM3. Tu duit raya kau. RM3. Aku pergi curi RM2 kau. Sekarang aku nak kau bagi tahu. Sekarang kau ada berapa ringgit? 50. Selamat datang, encik cari apa? Sekarang ni aku nak tanya kau. Dekat sini ada spender percuma tak? Spender tu kau suruh mak kau beli sendirilah. Kat sini mana ada spender percuma? Tak ada, kau tipu. Kau tengok tempat ni macam ada spender percuma ke? Tak ada kan? Aku mana ada spender lebih untuk kau? Hei, kau orang yang ke-10 tanya spender tu, kau tahu tak? Kau nak kisah kau gelap kan? Kau pun sama je. Hayu memang. Kalau memang betul tak ada spender percuma, aku bagi tahu semua orang yang kau tipu. Kau nak ke? La ilaha illallah. Aku tak ada spender percuma. Aku tak tipu. Aku tak ada spender percuma. Aku benar dengan customer macam kau ni. Oh, kau tak nak jujur Sini aku bagi kau satu pick up line yang aku ada. Apa beza kau dengan sejarah? Sejarah tu masa lepas. Kau tu masa depan aku. Oh, patutlah kau singgah sebab kau gatal sangat. Kau dengan mak kau tak beli lagi spender sendiri. Kau jangan main-main dengan aku. Aku ni ketua buaya darat. Kalau kau tak bagi spender percuma tu, aku tembak kau. Kau ni tak faham bahasa ke? Ni kedai tayar bukan kedai spender. Kau lah sikit. Aku tak ada spender tu. Letak tepi lah habis tu RM2 kau tu. RM2 kau kata. Aku beli ni RM10,000 tau. RM2 ke RM10,000 ke? Spender sendiri pun kau tak nak beli. Kalau kau nak sangat spender, sini aku sumbat spender. Jangan! Jangan! Kau makan spender tu, kau makan spender tu. Aku tak pernah.